Harga bulanan 250 lebih, ikat 5 tahun, muka kosong. Skuter apa yang datang dengan cc 175, inilah dia QJ Moto AX 200. Got 100 bad habits, number one is addiction. If I die, suicide. Can blame my prescriptions, I'm not alive. Ostracized is what God is my witness. I'll stab a motherfucker till he's no longer living. Demons speak different tongue when you're high up in drugs. Uji pun tengok, dia bagi dua kunci, satu remote, tapi remote dia ada bagi dua remote. Lepas tu ini yang kunci biasa. Jadi apa fungsi ataupun apa tujuan QJ Motor dia bagi ini? Sebab contohlah kalau ada satu hari bateri ni kong, kita tak boleh pulahan. Kita pakai kunci biasa macam ni, kita masuk ke dalam ini. Masuk dalam, kita pulas saja. Dia punya bateri dah hidup. Ini fungsi kunci biasa. Untuk remote ni korang boleh letak dalam poket aja. Okey, sekarang ni saya letak dalam poket. Sama juga tanpa kunci biasa saya pun boleh start. Tapi kalau nak start tu, kita kena pastikan kita tekan satu kali. Pastikan dia ada lampu biru dekat sini, barulah kita boleh pulas. Okey, sini ada tiga fungsi ya. Satu on, satu open, satu off. Off maksudnya dia punya engine off. Kalau kita nak buka fuel, nak buka seat, kita kena tekan sekali. Pulas sampai open sini, nampak tekan fuel, buka fuel. Okey, seat sama juga, tekan seat. Seat boleh buka. Okey, kalau kita nak start motor, sama juga, tekan sekali. Pulas sampai on. Okey, korang nampak ini dia pakai digital meter, ada warna punya. Contoh kalau kita nak set dia punya masa, lepas tu kita tekan lama selama 3 saat sampailah. Okey, korang nampak ada berklip. Barulah kita boleh adjust dia punya setting, masa, malik, semua boleh adjust dekat sini. Ini dia touchscreen, dia tak ada button, semua touchscreen dekat sini. Start motor, angkat tongkat, tekan brake kiri. Nampak. Dia boleh start lah. Dia ada dua cara untuk offkan dia punya engine. Satu, lepas tongkat. Okey, kedua, pulas ini. Switch. Jadi kita kena pastikan kalau contohlah motor ni nak parking dekat rumah, pastikan kita offkan dia switch, pulas dia switch sampai off. Kalau tidak apa yang akan jadi? Dia punya meter ni bateri masih hidup lagi. Kalau lama-lama kita tak offkan, bateri motor akan kong. Jadi kita kena pulas sampai off. Sebelah kiri sini ada compartment. Okey, saya buka. Kau nampak dulu compartment ni dia memang sangat kecil ah. Okey, phone saya nak letak, tak boleh. Kecil sangat. Okay, tapi dalam sini ada USB QJ Motor dia bagi Type C dengan Type A. Kompartmen tu sebelah kiri saja, kanan tak ada kompartmen. Bawah seat kompartmen ini memang sangat besar, dia punya storage bawah seat. Satu helmet dah letak dalam seat ni. Dia tak ada masalah. Okay, boleh tutup macam tu aja. Okay, tayar depan datang dengan ABS. Bukan itu saja, tayar belakang pula ada ABS. Okay, motor ni, skuter dia pakai CVT. Bawah sini CVT, atas ni dia air filter lah. Ni saya nak tunjuk. Lepas saya naik motor ni, tengok handsome ke tak handsome. Jangan tengok saya, tengok motor ni. Ini okey, di mana ketinggian motor ni okey. Ini depan, memang saya rasa. Sekarang ni saya nak duduk belakang. Dia punya seat belakang tu agak kecil lah. Saya duduk kat depan, lembut. Seat depan tu memang besar, sangat selesa. Okay, handsome ke tak handsome? Korang nampak motor ni? Okay, inilah POV QJ Motor AX200. Korang nampak ada dua kunci, satu remote, satu kunci biasa. Saya letak dalam kompartmen ni. Okay, saya nak motor. Cara nak start, pastikan ada lampu biru dekat sini. Pulas. Okay, lepas pulas korang nampak dashboard dia datang dengan digital. Ada cara nak start, kita kena tekan brake kiri, tekan kuat sikit tekan satu. Okay, ini lampu tinggi, pass light dekat sini sini ada pass light, signal kiri kanan, ada horn. Okay, ini kalau kita on ni, motor berhenti dekat traffic light, dia akan auto cut off engine dia. Pulas di jalan balik. Kalau korang tak nak fungsi ini, off aja. Ini ada double signal. Nampak POV AX200.